Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat sekalian. Hadirin yang dihormati, wuduk merupakan amalan asas dalam kehidupan seorang muslim. Ia bukan sekadar membersihkan anggota badan, malah menjadi kunci utama kepada kesempurnaan ibadah, khususnya solat. Tanpa wuduk, solat tidak sah, dan tanpa solat, terputuslah hubungan utama seorang hamba dengan Tuhannya. Pertama, kepentingan wuduk dari sudut ibadah. Wuduk adalah syarat sah solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah tidak menerima solat tanpa bersuci. Ini menunjukkan betapa pentingnya wuduk sebagai pintu masuk kepada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, wuduk sebagai penyucian dosa dan jiwa. Setiap kali seorang Muslim berwuduk, dosa-dosa kecil akan gugur bersama air yang mengalir dari anggota wuduk. Ketika membasuh muka, tangan dan kaki, bukan sahaja kotoran zahir yang hilang, bahkan kesalahan dan kealpaan juga diampunkan dengan izin Allah. Wuduk mendidik kita agar sentiasa membersihkan diri, bukan hanya secara fizikal tetapi juga rohani. Ketiga, wuduk membentuk disiplin dan ketenangan diri. Amalan berwuduk sebelum solat mengajar umat Islam untuk hidup teratur, tenang dan berfokus. Dalam keadaan marah atau gelisah, wuduk menjadi penawar yang menenangkan jiwa. Justeru, Islam menggalakkan umatnya sentiasa berada dalam keadaan berwuduk sepanjang hari. Akhir sekali, wuduk sebagai identiti seorang Muslim. Umat Nabi Muhammad SAW akan dikenali di akhirat dengan cahaya pada anggota wuduk. Ini merupakan kemuliaan besar yang Allah kurniakan kepada orang yang menjaga wuduknya dengan penuh keimanan dan istiqamah. Kesimpulannya, wuduk bukan sekadar rutin sebelum solat, tetapi satu amalan yang membentuk akhlak, membersihkan jiwa dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap aspek kehidupan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.